Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke episod ke-7 podcast Sembang Langit. Untuk episod ke-7 kali ini, kita akan cerita tentang satu isu yang hangat, yang panas dibincangkan di media sosial oleh netizen, oleh rakyat, bahkan kerajaan pun turut terlibat di dalam mengulas tentang isu ini. Dan jemputan kita pada hari ini tidak lain dan tidak bukan adalah saudara Muhammad Syahril, yakni salah seorang penduduk yang tinggal dan menetap di Semenyih, dekat area Kampung Sungai Pening lah. Kampung Sungai Pening di Semenyih yang kita kata tentang isu lot kubur kan. So hari ni kita nak cerita tentang isu lot kubur ni. Kita nak tahu sebab banyak sangat maklumat dekat luar sana yang cerita, ada yang kata bermula daripada 2005, ada yang kata semenjak 2016, kemudian ada yang berkait dengan kubur Cina dan sebagainya. So kita nak rungkaikan episod ni, kita nak rungkaikan tentang isu tersebut supaya kita betul-betul faham, dan selepas ni kita tahu apa sebenarnya yang diminta oleh dan didesak oleh pihak penduduk kepada kerajaan khususnya. Baik, apa khabar Abang Syaril? Sihat tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abang Syaril dia first time masuk podcast ni. So dia akan kekok sikit. So tuan-tuan tengok kita dengar apa yang dia akan sampaikan. Kalau ada maklumat-maklumat baru ataupun fakta-fakta yang dia akan sebutkan, tuan-tuan kena catat lah supaya kita betul-betul faham. Okay, Abang Syaril, boleh kita mula? InsyaAllah boleh. Baik, kita mula. So, sebelum kita pergi lebih dalam lah pasal topik ni, pasal isu ni, kita nak tahu dulu. Kalau kita nak faham isu ni, kita kena tahu dulu kronologi isu tersebut kan. Macam mana dia bermula, apa yang terjadi dekat tengah-tengah, dan sekarang ni dah jadi apa. So Abang Syarif boleh tak kita mula dari situ dulu bang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mula-mula kita flashback balik lah. Sebenarnya isu ni kita tak perasan pun dia dah lama. Okay. Actually 6 Januari 2026 baru awal tahun yang lepas, saya terima satu WhatsApp daripada kawan dekat kampung lah. Sebab dia ada terima WhatsApp yang mengatakan akan berlaku pengambilan tanah menggunakan Seksyen 8. Siap dengan ugutan sekali lah, dia akan dirampas ke apa. Tapi masa tu saya belum dapat lagi. Dia tanya betul ke? Saya dapat tanya mana? WhatsApp lah? WhatsApp. Dalam WhatsApp kampung masa tu ada grup yang saya tak masuk. Jadi saya ditanya. Dia copy WhatsApp tu, dia tanya saya pada 6 hari bulan Januari 2026. Maknanya baru. Okay. Dia tulis itu ada majlis peluncuran. Akan dibuat oleh Perdana Menteri lah kat dalam WhatsApp tu. Jadi kita ni tuan tanah tak tahu apa-apa, tiba-tiba dia hantar mesej untuk buat pengambilan Seksyen 8 tau. Seksyen 8 ni dia dah final lah tu. Dia nak tak nak dia orang akan ambil juga tanah tu kan. Tapi dia tanyalah. Jadi saya pun tak ada info. Jadi saya pun mula cari info. Dan beberapa hari lepas tu kita dapatlah dalam grup kampung yang saya ada mesej berkenaan pengambilan tu. Tapi masa tu masih blur apa benda projek ni kan. Kita dengar projek buat jalan saja. Jadi bila lama-lama kita cari info, baru kita tahu sebenarnya dia adalah jalan pintas ni. Kalau kita nak tahu, dia merupakan syarat pemajuan tanah untuk lot kubur Islam. 3458, kita 3458. Keluasan keseluruhan lot tersebut adalah 332 point something ekar. Jadi untuk membangunkan tanah kubur ni, kerajaan negeri melalui PBT mungkin atau ahli mesyuarat kerajaan negeri mensyaratkan supaya diadakan satu jalan pintasan daripada Jalan Sungai Lalang ke Lebuh Raya Sip yang Sungai Long ke Semenyih itulah. Itu point dia. Maknanya buat kubur awam tau, bukan ada nilai komersial, diminta untuk membuat jalan pintasan.
Tapi bila ditanya lagi dalam bulan Januari juga, kita lepas bising-bising beberapa minggu tu dan majlis peluncuran ditangguh, kita ditangguh. Poster semua ditukar, ditangguh dalam 2 minggu macam tu. Kita pemilik ni dipanggil ke komplek penghulu mungkin Semenyih, dekat Pekan Semenyih. Owner saja dan dikawal oleh polis semua. Dia orang tak bagi terakam, dia orang tak catat pun minit apa semua, cuma janji cakap saja. Tapi kita ada buat catatan lah. Baru kita tahu sebenarnya pemajuan 332 ekar ni diwajibkan buat jalan pintas, tetapi dia Jabatan Wilayah cakap dia tak ada modal, jadi dia subkan diswastakan jalan tu untuk dibina oleh Road Edge lah, yang kita baru tahu. Sebab masa taklimat tu dia tak sebut. Tak sebut nama Road Edge Tapi botol air bekas harapan ada logo di mana, logo Anyara kita ditaja. Ya, ditaja oleh tu kan. Jadi kita masa tu pun kita pun bening, asal ada kan botol air ada logo Anyara dengan ni mana. Kita tak tahu lagi sebab Road Edge masa tu tak ada. Road Edge baru ni je keluar kan. Jadi masa tu kita ada tanya, dia ada bagi slide semua lah. Kita ada dah tular kan. Dia bahagikan tanah tu kepada dua. Yang biru dan yang warna merah lah. Yang warna merah tu adalah tanah, masa tu dia claim sebagai tanah yang akan diserahkan kepada pemaju yang akan membantu membuat jalan pintas dan membangunkan kubur. Tetapi pada waktu taklimat tersebut, awal Januari tu disebut 130 ekar akan diserahkan kepada pemaju. Poin ni yang orang tak tahu, sebab orang fikir buat jalan sahaja. Sedangkan hakikat dia, tanah kubur tersebut akan mengecil menjadi 200 ekar lebih sahaja daripada 300 lebih. Jadi saya rasa pembangunan tanah awam, bukan komersial, adalah satu kerugian lah, sebab terpaksa menyerahkan hampir lebih 1/3 daripada tanah untuk membiayai pembinaan jalan dan kubur. Sedangkan sebenarnya ada banyak option lagi, cuma dia tak melibat urus dengan penduduk, dengan mungkin pembangunan tarung yang lebih besar kan. Contohnya macam pemilik Highway 6 sendiri, EKVE sendiri, mungkin dia orang ada better option. Kenapa perlu Jabatan Wilayah yang menanggung? Sedangkan dia orang boleh dia arahkan SIG atau EKVE untuk buat satu extend highway, kolektor tak ada masalah pun. Faham. Sebab jajaran asal dah ada, tinggal nak bina aja. Sabar, jajaran asalnya sabar loh. Jajaran asal ke alternatif lain ke cerita-cerita lain. Cumanya saya boleh buat kesimpulan macam inilah. Isu lot kubur ni kita tahu, rakyat Malaysia secara umumnya tahu semenjak bila mana Menteri Wilayah Persekutuan YB Hanayo dia sign satu MOU, satu perjanjian dengan syarikat Road Edge Sdn Bhd pada bulan Julai 2026. Dia sign tersebut, kemudian majlis tersebut dipost, dia punya event tu dipost dekat dalam Facebook oleh page Jabatan Wilayah Persekutuan. So daripada situ kita baca, kita lihat dia punya perjanjian adalah syarikat Road Edge ni dia akan bina lot kubur dekat PT 3458. PT 3458 tu dekat Semenyih tu lah. Dan dia tak sebut pecah dua pun tak agak. Dalam statement tu disebut syarikat Road Edge akan bina lot kubur sebanyak 140,000 tak silap. Lot kubur yang akan terbina di samping kemudahan-kemudahan lain lah. Yang ni ada kafe, ada pejabat, ada lagi tandas dan sebagainya. Dan gantinya adalah Road Edge akan dapat land swap. Ada sebut land swap untuk bina pintasan jalan yang menghubungkan Highway Cert dengan Sungai Lalang. Dia sebut Sungai Lalang lah. So daripada situ kita capture satu isu, yang ni bahawa ada berlaku land swap. So bila berlaku land swap ni, kita pergi lagi dalam, kita jumpa dengan Abang Syaril. Abang Syaril pun rupanya dia dah banyak kali dah up dekat Facebook dia, dekat macam-macam page dia dah bangkitkan pasal isu ni. Rupanya kawasan tersebut land swap yang berlaku, kawasan Tanah Rizal Melayu.
Dan lot PT3458 tu, yang dikatakan 300 hektar tadi tu, rupanya dibagi dua. Bukannya 100% jadi kubur, tak. Rupanya bahagian bawah lot tu akan banyak 109 hektar, dia akan bagi kat Road 8 untuk bina bypass road lintasan. Manakala bahagian atas baru jadi kubur. Dan dia akan ambil laluan lebih kurang 35 lot rumah orang lain yang duduk di bawah tanah Rizal Melayu ni untuk dijadikan jalan menuju ke highway cert. So itu isu dia. Menyebabkan kita jemput Abang Syarif sampai kat sini lah. So Abang Syarif tadi sebut pasal ada alternatif lain ataupun jalan yang mungkin highway cert dah pernah propose sebelum ni. Jajaran asal. So macam mana tu? Okey. Sebenarnya jajaran asal ni dia dah daripada 2012 tak silap saya atau lebih awal lah. Tapi dokumentasi dia dah lama. Sebenar-benarnya untuk memajukan satu kawasan pemajuan, dia mesti ada mendapat plan kebenaran merancang. Sama seperti lot kubur Jabatan Wilayah ni pun 332 ekar bukan komersial Bila nak dibangunkan, dia disyaratkan untuk bina satu jalan pintasan. 332 ekar tanah lot kubur bukan komersial. Itu point dia. Okey, sedangkan sebelahnya adalah Anyara. Hampir 600 ekar lot komersial. Yang satu lot dia jual 3 ke 4 juta. Kenapa tak disyaratkan untuk membina jalan? Okey, itu satu. Nombor dua, lot kubur Nirwana dan banyak lagi lot kubur kan. Nirwana sendiri pun saya rasa lebih 1000 ekar. Kenapa tidak disyaratkan membuat jalan pintasan? Di sini kita baru faham adanya satu paperwork asal yang 2016 yang kita ada pernah kita punya jawatan kuasa bertindak ada pernah menghantar surat dan kita dapat paperwork tu dan ada tarikhnya. Jajaran asal tu sebenarnya diusahakan oleh Nirwana. Okey, tahun 2016. Okey, tak silap saya 2016. Okey. Jajaran asal tu dah lulus. Dia lalu dekat Puncak Damai. Tapi Puncak Damai ni adalah satu bandar lebih kurang 500 ekar tapi terbenggalai. Okey. Tapi dia telah gazetkan jalan tu ke highway seat. Dah ada. Maknanya benda tu dah ada. Result jalan tu dah ada. Result jalan tu dah ada dan ia merupakan maknanya cadangan daripada Nirwana dulu. Okay. Jadi saya tak pasti kenapa tak diteruskan sebab dah cantik dah sebab tu. Jalan tu dah cantik, memang dah ada laluannya ke highway. Okey. Maknanya tak perlu berlaku pengambilan. Maknanya tanah tu dah diserahkan semasa plan kebenaran merancang Puncak Damai. Maknanya dia dah gazetkan jalan tu kan. Jadi kenapa hold saya tak tahu. Lepas tu tiba-tiba bila nak dibangunkan kubur Jabatan Wilayah ni, disyaratkan dia pula yang buat jalan tu. Jadi bila dikaji pula pemaju dia ada kena-mengena dengan Anyara dengan Nirwana kan. Jadi kita nampak something yang tak kena lah. Tak, yang Puncak Damai tu projek siapa pula? Puncak Damai sih tak pastilah. Bukan tak ada kaitan dengan Anyara. Tak pastilah. Cuma dulu pun ada isu sebab bila dia bangunkan Puncak Damai, Kampung Sungai Pening habis semua banjir lumpur. Habis dusun kita semua habis. Kita ada tanah jugalah dekat belah luar depan ATV tu kan. Habis semua. Jadi ni dia nak buat lagi, jadi kita memang lawan lah. Faham. So itu satu jajaran lah. Lalu Puncak Damai, ada jalan lain? Jajaran lain. Okey. Kita nak bagi faham lah apa tanah simpanan Melayu Kampung Sungai Pening ni total keluasan dia hampir 600 ekar. Ada lebih kurang 200 lot mungkin lah. Satu lot dalam 2 ke 5 ekar macam tu. Jadi tanah simpanan Melayu ni dia dah ada reserve jalan sendiri. Ada yang 66 kaki, ada yang 40 kaki, ada yang 20 kaki lah. Jadi dalam kesemua reserve jalan ni yang kita dah tengok lah, yang saya ada bawa lah, kita ada print standard sheet daripada JUPEM. Kita ada 4 akses lain yang boleh menghubungkan ke Sunway Semenyih
ke bandar Kampung Naksabandia. Kampung Naksabandia tu memang tepi highway estate lah. Lagi satu yang dekat kebun mak saya yang sekarang ni lah, jajaran sekarang ni 66 kaki. Dia lebar sikit lah, tetapi kena faham dekat kebun mak saya yang tepi highway ni, dia kawasan dia berbukit dan ada sungai. Dekat kebun saya sendiri lebih 60 degree dekat tempat yang nak potong ni. Curam, sangat curam lah. Jadi ada lagi satu dekat antara sempadan tanah Reserve Melayu Sungai Pening dengan Bandar Puncak Damai tu, kita ada satu lagi reserve jalan yang lurus je daripada tepi Jalan Sungai Lalang, lurus saja terus sampai ke Sea Highway. Cuma ada kena beberapa lot tanah Geran Putih lah. Kita kena faham Geran Putih ni kan siapa punya, bukan Reserve Melayu lah. Jadi Geran Putih tu maksud dia apa? Geran Putih ni maknanya semua orang boleh beli. Boleh belilah, bukan orang Melayu punya lah. Dan dekat sana ada satu lapang sasar. Kalau kita perasan, siapa yang biasa ambil lesen senjata api, dia akan pergi dekat lapang sasar. Lapang sasar tu dia ada satu terowong di bawah highway seat tu. Jadi dari situ sebenarnya nak sambung ke option tadi tu 500 meter, itu yang datangnya kata lagi 500 meter saja nak sambung. Itu je sebenarnya. Sebab kita bukan sekadar bantah. Kita menyediakan alternatif untuk orang fikirkan lah. Bukan bantah kosong je. Faham. So kalau macam tu cerita dia, boleh tak kalau saya berkesimpulan, sebenarnya saya nak buat kesimpulan lah, kalau projek Lot Kubur ni yang nak kena bina bypass road ni, sebenarnya dia bukanlah projek tu sangat, tapi dia lebih kepada nak ambil tanah orang. Sebab jajaran asal dah ada alternatif lain yang tak kacau tanah penduduk pun ada. Tapi dia nak guna juga sampai dapat lebih daripada 100 hektar tanah Reserve Melayu untuk bina jalan semata-mata. Boleh ke saya buat kesimpulan macam tu? Dia lebih kurang macam tu lah. Sebab sebenarnya dia ada option lain. Tapi disebabkan dapat tanah free kan. Sebab bagi saya, macam saya cakap tadi, benda yang paling mudah, operator yang sedia ada dah ada. Sea Highway, EKVE, dia cuba tinggal extend saja dia punya highway sedia ada sampai ke Jalan Sungai Lalang, settle masalah. Kenapa perlu diberi pula kepada third party, pemaju tadi? Dah lah bagi kat dia projek tu untuk buat jalan. Dia dapat tanah 109 ekar daripada 332 ekar free, kubur jadi kecil, projek jadi dia punya, manfaat dapat dekat dia orang. Jadi orang tempatan, sebab sekarang ni jajaran yang dia orang buat ni akan melalui jalan kami yang sedia ada. Tapi taraf pintasan tu adalah highway. Jadi persoalan dia, bila jalan kami telah dijadikan highway, macam mana kami nak pergi kebun tu? Macam mana kami nak akses? Hilang sumber. Macam mana kita nak akses? Masa taklimat tu, dia diberitahu kata taklimat tu siapa lagi? Jabatan Wilayah lah. Jabatan Wilayah, okey. Puan apa ya? Saya tak pasti. Jangan sebut bahaya. Yalah, tapi dia sekadar bercerita hari tu tanpa ada minit mesyuarat. Itulah. Tanpa ada rekod, dan kami dilarang untuk berakam. Tapi kita boleh tulis lah masa tu. Apa janji dia, tapi macam mana kami nak claim balik janji dia? Dia kata apa? Setiap kebun akan dapat laluan daripada jalan pintasan. Saya nak tanya, kalau taraf highway, takkan setiap kebun tu ada exit? Dah mengarut dah tu. Janji mulut je lah. Dia janji mulut je lah. Dia itu tak pun tak minit pun. Dalam petang taklimat tak minit. Tak ada. Kalau kita tak rakam ke, kita tak catat ke, dia orang tak mengaku dah apa dia cakap. Dia boleh kencing je lah. Bukan kata dia boleh kencing. Okey, faham. So kubur ni macam mana? Betul ke kalau komen orang kata kubur akan jadi swasta, akan jadi macam nirvana? Betul? Dari setakat inilah kan, setakat ni, sebab actually projek jalan pintasan ni adalah syarat untuk buat kubur, betul? Okey. Tetapi semua owner yang terlibat dengan jalan pintasan belum mendapat sebarang surat pemberitahuan, surat hasrat ke, surat nak take over ke, tak ada, kita tak ada. Jadi kita apa sebenarnya yang berlaku. Sedangkan dekat site dalam tanah wilayah tu dia dah start
dia dah start untuk buat jalan. Dah start bersihkan Tapi jalan. dalam tanah dia je lah. Jadi kita tak boleh nak kacau sebab dalam tanah dia. Jadi pemilik sendiri tak tahu nak lawan apa sebab kita belum ada pemakluman secara rasmi. Jadi macam mana nak cakap? Jadi Kushalana. Dia sebab tadi Abang Syarif sebut 6 Januari 2026 dia dapat maklumat pengambilan tanah Seksyen 8 kan. Seksyen 8 tu sepatutnya tak keluar lagi kalau Seksyen 4 belum keluar. Dari sudut SOP pengambilan pun dah celaru dan dalam masa yang sama kerajaan dah buat perjanjian, dah deal tanah ni akan diambil tapi penduduk tak dilibatkan langsung, sama ada bagi pampasan ke, jangan kata setuju tak setuju, pampasan pun tak dibincangkan. Tapi dekat dalam tanah kerajaan tu, yang tanah Jabatan Wilayah Persekutuan tu, pemaju dah start route dah start clear kan. Kalau tuan-tuan pergi sana, tuan-tuan boleh tengok dia dah start clear kan, pokok-pokok sawit tu dah ditebang, jalan tersebut dah mula untuk dibersihkan lah untuk buat jalan. So kita nampak bila pemaju dah start projek, dalam masa yang sama rakyat punya part ni tak settle lagi, dia akan jadi desakan lah sebenarnya kepada kerajaan untuk tak boleh patah balik lah. Kita nampak ada something wrong lah kan. Kalau dekat site tu sebenarnya dalam 2 minggu ni dia baru naikkan papan tanda. Dah naik lah. Papan tanda projek. Okay. Tapi bila kita hangatkan isu ni minggu lepas, papan tanda tu ditutup. Dia naik tapi dia tutup. Okay. Dari segi logiknya, jalan pintasan tu adalah syarat utama untuk bangunkan kubur. Tapi jalan pintasan belum settle, maknanya kubur tu belum lulus pun. Pembangunan kubur tu sepatutnya belum lulus pun. Tapi kenapa projek tu dah start mula sekarang? Dah bermula pun dekat site. Kalau kita pergi dekat site, dah banyak lah jentera-jentera, ada site office, semua dia orang dah letak dah. Letak. Tak, itu masalah. Itulah ini namakan tata kelola. Tata kelola. Itu yang saya tengok cara ataupun undang-undang sedia ada. Dia sebenarnya dia tidak meraihkan penduduk asal. Saya sebut Akta Pengambilan Tanah 1960, APT 1960 ni, dia tidak meraihkan penduduk asal kat situ. Sebab yang ada hak untuk mengambil tanah ataupun membuat pembangunan pemaju. Pemaju yang akan bagi offer kat kerajaan ataupun dekat PBT, kita nak buat pembangunan sekian-sekian dekat tanah sekian-sekian. Lalu PBT akan nilai. Dia nilai, dia tengok, okey, kau kena comply dengan syarat-syarat tertentu. Lalu pemaju pun comply lah. Ada EIA ke, Environmental Impact Assessment ke, Traffic Impact Assessment ke, Social Impact Assessment ke. Dia comply semua, dia dah ukur semua. Dan dia offer balik, dia bagi balik kepada PBT untuk kelulusan. Dan PBT luluskan. Bila PBT luluskan, next benda yang kena buat, PBT yang akan deal dengan penduduk untuk ambil. Maksud kata, dalam tempoh proses kelulusan projek ni, penduduk tak dilibatkan. Penduduk hanya akan diceritakan pasal kau kena keluar, nego pampasan. Dia tak ada kata penduduk bantah, pembangunan tak jadi. Basically dia tak ada benda tu. Tak wujud. So, kezaliman sebenarnya ni, kezaliman. Dan kezaliman ni dia jadi double bila tempat yang dia ambil tu tanah Rezab Melayu. Di mana dalam taklimat yang Jabatan Wilayah Persekutuan bagi, dia tak mention dekat mana kan, nak ganti kat mana. Kemudian saya baca juga jawapan bertulis yang dibagi oleh Kerajaan Negeri Selangor kepada YB Don Semenya, Ustaz Nusi. Ustaz Nusi tanya dekat mana tanah ganti kepada tanah Rezab Melayu dia ambil ni. Dia tak sebut juga dekat mana. So, ni deal macam mana ni? Abang Syarif, nak cakap macam mana ni? Pastilah, tapi daripada ada beberapa sumber lah yang diberi tahu lah dekat dalam sidang DUN jugalah. Dia kata sekarang ni tanah kubur tu akan tinggal 222 ekar macam tu kan. Jadi pengambilan tanah kami dalam Seksyen 8 tu, dalam plan yang kita dapat tak tahu mana asal usul dia. Total pengambilan tanah saja tak termasuk jalan 47.9 ekar ke, itu tanah owner saja tak termasuk jalan. Jadi maknanya 47 ekar ni dia akan digantikan dekat kubur tu. Kubur punya status tu dijadikan Rezab Melayu. Sedangkan dalam akta mengatakan sebarang pertukaran perlu sama nilai, sama taraf. Jadi kalau tanah kami ni kami boleh buat
peternakan, tanaman. Tapi kubur tu tak boleh sebab tanam orang Dia pun jadi kubur kan. Memang hina betul lah kita ni. Jadi cerita kelakar kalau nak cerita pasal tata kelola. Marah tu. So tu lah. Memang dia gantikan dekat kubur kan. So memang matilah ekonomi kita kata kalau dekat kubur. Kat kubur takkan nak buat kedai makan. Tak kena lah kan. So itu sebenarnya isu yang dibangkitkan oleh penduduk. So penduduk ni saya boleh kata basically diorang ni faham dan saya dimaklumkan memang dah ada bantahan sejak awal tapi tidak dilayan oleh PBT. PBT tak tahu. Itulah. So sekarang ni macam mana Abang Syaril? Dekat sana apa dah sampai tahap mana dah nak melawan ni? Tak ada melawan mungkin menggunakan undang-undang untuk membatalkan. Sebenarnya kita dah buat 2 grup lah sekarang ni setakat ni untuk pemilik-pemilik keseluruhan Sungai Pening dan pemilik-pemilik yang terlibat dengan jajaran. Kita dah start kumpul orang tapi kita punya visi tu tak jelas lagi sebab kita belum ada info apa sebenarnya yang akan terjadi dengan kami sebab sekarang ni dia syok dia buat sendiri je. Dia tak ada info kat kami. Jadi kami pun tak tahu kan bila kita nak lawan kita perlu lawan benda yang nyata. Benda ni tak nyata, dia sekadar kabar angin kan. Kita nak pergi bawa benda ni ke mahkamah untuk stop projek pun tak ada orang kata belum ada ni lah nak lawan kat mahkamah pasal pengambilan pun tak sebut lagi pasal apa belum dilibat urus macam itulah. Okey, faham. So Masyarakat rasa ada way forward tak? Ada harapan sinar ke di ujung jalan? Tak pastilah. Jadi kita pemilik tanah ni sejarahnya tanah reserve Melayu Kampung Sungai Pening ni adalah satu perkampungan lama yang sangat lama lah. Pada tahun 50-an sebenarnya kat dalam tu adalah kampung Melayu lama. Cuma penduduk kampung di dalam tu semua diarahkan keluar ke Kampung Pasir Baru. Semasa komunis. Dia bakar macam gudang-gudang, rumah-rumah penduduk tu. Jadi masa tu British paksa kita keluar dan halau lebih kurang 800 keluarga Cina yang disyaki berkomplot dengan komunis. Jadi dia orang ni dipindahkan di Kampung Baru Semenyih. Kampung Baru Cina Semenyih. Yang Melayu dipindahkan ke Kampung Pasir Baru. Kampung Pasir Baru dulu berpagar semua. Arwah datuk saya tu dulu, dia orang MP ke apa nama MP yang polis military police. Yang jaga dulu pakai senapan patah. Polis hutan tu. Itu lah arwah Tok Dagang Usup tu. Dia itulah. Jadi Abang generasi berapa dah kat sana? Kalau dari sebelah bapak saya ketiga, tapi kalau dari segi sebelah mak saya kelima. Jauh dah. Kelima. Sebab buyut saya memang dikebumikan dekat tanah reserve Melayu Sungai Pening. Dalam tu dulu ada perkampungan lama, ada tanah kubur lama, memang semua kat dalam lah dulu. Tapi dipindahkan keluar. Macam itulah. Generasi kelima maksudnya memang betul-betul bertapak kat sana. Dan kubur tu masih ada lah? Ada, masih ada. Berat ni, kes ni berat sebenarnya. Dan itulah kita terlalu kedai nak melawan satu kerajaan yang besar lah. Jadi itulah kita sebenarnya kekurangan info, kekurangan resources untuk bertindak. Jadi itulah suka saya sebenarnya nak menjemput lah influencer ke, NGO alam sekitar ke, NGO hidupan liar ke, sebab dekat sana bersebelah dengan hutan simpan jalan hutan simpan yang dekat sebelah highway Silk tu, yang sekarang ni dah sebahagian ni jadi highway EKVE. Sebenarnya ada banyak haiwan liar dekat tanah reserve Melayu ni, memang banyak sangat. Dan dia orang dah tak ada tempat nak pergi. Jadi kita dari segi pemilik sendiri kita mencadangkan untuk semua termasuk haiwan-haiwan ni kan, kita nak dia gunakan reserve jalan yang bersebelah dengan Puncak Damai tu dan buat
laluan belah atas supaya di kat belah bawahnya boleh digunakan oleh haiwan-haiwan ni lah, haiwan liar kan. Jadi saya tak pasti pembangunan jalan pintas ni dia ada kaji tak benda tu sekali. Patutnya kena ada lah. So basically kita nak jemput semua sebenarnya. Pejuang tanah cakap pasal tanah, pejuang alam sekitar cakap pasal alam sekitar, kaki sosialis lawan kepada kapitalis, lawan geng-geng kapitalis ni. So kita nak semua terlibat untuk bantu penduduk lah basically. Sebab kita lihat memang ada masalah lah, benda ni memang ada masalah, dan sebenarnya yang lagi besar penduduk hilang tanah ni. Kita orang Melayu hilang tanah kat situ. Itu yang paling mustahak sekali, yang kita kena sama-sama take note pasal isu ni dan kita fight lah. Mungkin lah Abang Syaril mungkin last lah kot, kata-kata terakhir ataupun poin-poin terakhir yang Abang Syaril nak sampaikan kepada kita punya pendengar sebelum kita habiskan kita punya sesi hari ni. Dia macam ni, ada banyak posting di media sosial yang memainkan isu ni lah. Tapi kebanyakan posting-posting ni dia dipandang dari sudut politik. Jadi kita ni perlu memandang dari sudut yang lebih luas, kemanusiaan, bukan hanya sekadar cakap cerita pasal Melayu. Sebenarnya sebab majoriti penduduk Malaysia ni adalah orang Melayu. Kalau orang Melayu tak stabil, dia takkan stabil semua. Jangan harapkan semua akan kacau. Dia akan kacau. Kalau orang Melayu sendiri tak stabil, dia akan merosak perpaduan yang lain-lain. Kita takkan dapat. Jadi key point dia kena jaga. Majoriti penduduk punya keperluan dan kepentingan ni perlu dijagalah. Sebenarnya undang-undang tu dah ada, tapi tak pastilah kenapa tata kelola banyak kali ulang lah. Dia mention siapa-siapa. Itulah. Sekarang kita sedih sebenarnya kan. Macam saya sendiri yang kata generasi kelima kan. Kita memang berharap lah kita nak bangunkan tanah tu. Kita pun dah lama, kita bukan pemberontak. Ini kena faham ni. Kita bukan pemberontak politik ke, kita bukan pemberontak bangsa ke, tidak. Kami ni teraniaya, tak kira lah kami ni bangsa apa. Dan undang-undang melindungi kepentingan orang Melayu ni. Kena faham lah. Jadi kita tak minta lebih pun, nak jalan 2 tingkat ke 8 tingkat ke, tak ada. Kita dah lama sebenarnya memohon supaya tanah simpanan Melayu ni dia ada banyak reserve jalan. Bangunkanlah jalan tu semua. Jadi kita ada 5 akses boleh pergi keluar. Maknanya tak payah buat pengambilan. Kita bila dibangunkan reserve jalan, dipasang elektrik, air, bekalan airnya, orang kampung boleh masuk balik, jalan ada, semua orang boleh guna. Betul. Tak perlu pun nak ambil tanah orang. Nak ambil tanah orang, tak perlu sebenarnya. Saya haraplah orang politik bukalah mata ni tahun 2026. Info kita boleh dapat daripada mana-mana je. Daripada mana-mana je. Dan yang paling penting kita kena pegang pada kebenaran lah, bukan kepada siapa yang lebih ramai, siapa yang lebih mempunyai duit, siapa yang lebih mempunyai kuasa. Tolonglah, dulu kita ni derita, parti derita. Ini tengah ada kongres ni. Kami menderita sekarang ni, tapi kami tak perlu lah buat parti. Kacau. Terpaksa cakap sebab orang tak faham, orang tak mau faham, orang tak mau peduli masalah kita. Kan? Kat mana lagi kita nak cakap ini? Inilah media yang kita ada. Ini yang sudi menjemput mendengar. Kalau lepas ni ada sesiapa nak buat kerjasama, contohnya macam dekat kebun saya sendiri, kita ada air terjun. Air terjun mini, kita boleh buat program sarapan pagi, kita bersia-sia kat dalam. Kita tunjuk dekat mana ada orang buat cuci pasir 50 ekar jadi kolam. Dia belum cerita lagi cuci pasir. Kita pergi tengok kuari haram. Ada, dia semua dekat atas tanah reserve Melayu ni. Bukan saya tak pernah report tau. Puas dah cakap. Kalau siapa kenal saya, pergi tengok dekat saya punya Facebook.
Daripada tahun 2012 sana saya dah lawan orang curi pasir, kuari, orang curi batu, batu jalan 2 kilometer, batu jalan Treasuran tu, 2 kaki, 2 kilometer dia sorok bawa masuk kebun dia. Wah. Belakang ni mana? Saya report. Orang kuasa datang pakai 4 wheel, dia cakap tak boleh buat apa. Wah. Saya ada report-report tu, ada gambar-gambar semua ada. Tapi orang tak mau layan, sedih lah kan. Kita duduk situ bukan terus-terus dapat tanah. Moyang saya, datuk nenek moyang saya bersihkan berluka. Pakai tangan empat gerat. Bukan kita dapat beri. Kau ada jentera waktu dulu kan. Pakai tangan belakang. Macam itulah kita harapannya kalau ada pihak-pihak yang sudi bagi tunjuk ajar ke kan, bagi apa-apa bantuan lah, kita mengalu-alukan lah. Sebab jawatan kuasa kita ni pun ni lagi, tak rasmi lagi. Kita tak daftar kan? Tak daftar, tak apa lagi, tapi kita dah gather lah pemilik-pemilik kan. Kita cubalah kan, yalah, hasilnya nanti ujungnya itu tak adil lah kan, tapi kita akan cuba perjuangkan secara sah lah untuk mendapat perhatian, terutamanya kepada Kebawah Duli Sultan Selangor. Kita harap sangat untuk tengok masalah ni, sebab ini melibatkan tanah rezerv Melayu yang paling besar, yang paling hampir dengan pusat bandar Kuala Lumpur. Kalau ikutkan iklan Anyara tu, dia kata 25 minit ke KL, ke pusat bandar Kuala Lumpur. Tapi sayanglah, ada hampir 600 hektar tanah rezerv Melayu tak dimajukan oleh sesiapa, tiba-tiba nak dirampas untuk dibuat jalan. Ada juga komen orang yang kata, kenapa cakap rampas? Saya cakap, definisi rampas kepada kami ni sebab apa tahu? Sebab kami tak diberitahu secara rasmi, tidak dimaklumkan, tiba-tiba tanah kami nak dijadikan jalan oleh pihak ketiga tau. Pihak ketiga, bukan kerajaan. Pihak ketiga dah diiklankan tahun 2021 lagi, yang mengatakan tanah kami ni akan jadi jalan kepada projek yang dia jual. Faham tak? Jadi itu yang kami tengilan. Kami tidak diberitahu oleh kerajaan, tapi diberitahu oleh satu pemaju yang tanah kami akan dijadikan jalan. Kalau tuan-tuan punya rumah kena macam tu, tanah tempat nenek moyang yang buka kena macam tu, apa yang tuan-tuan rasa? Cuba selami. Orang dulu kalau buat tanah sampai perang. Kita cakap kat media sosial pun MCMC panggil lah. Ni pun tak tahulah apa nasib ni kan, tapi kita cubalah secara tak buat tak tahu. Sebab tak ada orang yang ke depan lagi, jadi saya ambil inisiatif ni lah. Niat kita kerana Allah Ta'ala je lah. Sebab Allah suruh kita usaha, kita usaha. Itulah, insyaAllah. Baik, terima kasih banyak Abang Syaril di atas perkongsian maklumat dengan kita, luahan perasaan dan juga jemputan lah kepada kawan-kawan sekalian yang menonton kita punya podcast hari ni, episod ke-7 ni. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh bagi bantuan, sumbang saran, idea, tenaga dan sebagainya untuk kita sama-sama mempertahankan hak penduduk dekat sana, di samping mempertahankan tanah rezerv Melayu yang sedang hilang sedikit demi sedikit lah. Saya kira cukup itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak Abang Syaril di atas kesudian daripada Semenyih sampai ke Kuala Lumpur. Jauh. Kalau ada bypass tu 20 minit je. Daripada Semenyih datang ke sini untuk bersama-sama dengan saya dalam podcast Sembang Langit. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.